Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar sahabatku semua? Semoga berada di dalam keadaan sihat selalu. Selalu diberi keselamatan dan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berjumpa lagi dengan saya Baharudin di dalam channel Ilmu Rukun dan Asas. InsyaAllah selalu akan berusaha berkongsi ilmu dan pengetahuan yang berguna dan diridai Allah Subhanahu Wa Taala untuk anda dan keluarga anda. Pada kesempatan kali ini saya akan berkongsi ilmu dengan ayat-ayat apa yang hendak dibaca selepas Fatihah. Di dalam Al-Quran ada banyak ayat-ayat yang boleh dibaca di dalam ibadat fardu dan sunat setiap hari sebanyak 5 waktu yang sudah diwajibkan kepada setiap manusia Islam yang sudah mencapai umur baligh. Tetapi perlu diingat semasa menjadi makmum di masjid atau surau tidaklah boleh membaca ayat-ayat yang panjang kerana kita perlu mengikut imam. Bermakna paling sesuai semasa kita solat seorang diri. Kita boleh membaca ayat yang panjang mengikut apa yang kita mahu. Anda boleh membaca ayat yang dicadangkan di dalam video ini dan di dalam video yang akan datang, insya-Allah. Namun sebelum itu, dengan kerendahan hati saya meminta anda semua terus menyokong channel Ilmu Rukun dan Asas ini dengan cara menekan tombol subscribe, juga menyalakan tombol locengnya supaya channel ini akan terus berkembang dan memberi banyak manfaat di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Ada 114 surah yang panjang dan pendek. Suratul Fatihah adalah surah yang wajib dibaca di dalam setiap rakaat. Ayat apakah yang boleh dan perlu dibaca selepas suratul Fatihah? Ada ketika kita terkeliru dan tidak tahu ayat yang hendak dibaca. Bagi yang baru, yang sudah lama, memang dia sudah mahir dan tahu ayat-ayat hendak dipilih. Perlulah juga kita membimbing pada ahli-ahli yang baru mengenal kepada Islam kerana bukan semua orang yang mampu untuk menghafaz ayat-ayat tertentu dan ada yang lewat usia baru mengenali Islam kerana ketika usia mudanya terkeliru dengan kehidupan seharian. Maka dengan itu saya mencadangkan anda boleh membaca ayat pembukaan sebelum rakaat kedua. Ayat Al-Kursi boleh dibaca selepas Fatihah. Bermula dengan ayat surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 163 diikuti dengan surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 255. Diikuti dengan Al-Ghafir surah ke-40 ayat ke-44. Diikuti dengan suratul At-Talaq surah ke-65 ayat kedua dan ketiga. Diikuti dengan surah Al-Fat surah ke-48 ayat 1, 2 dan 3. Diikuti dengan surah Al-Isra surah ke-17 ayat 70 dan akhirnya diikuti dengan surah Al-Isra surah ke-17 ayat yang ke-6. Berikut adalah rangkuman ayat-ayat yang boleh dibaca, tetapi hendaklah menghafaz semua ayat-ayat terlebih dahulu supaya lancar ketika bacaan nanti. Dan barulah sahabat YouTube akan dapat merasai di dalam jiwa kita bila kita membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji-pujian tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam, yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani, yang menguasai pemerintahan hari pembalasan, yakni hari akhirat. Engkau saja ya Allah yang kami sembah dan kepada Engkau saja kami mohon pertolongan. Tunjuklah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang Kau telah berkurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang telah Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang telah Engkau sesatkan mereka itu. Suratul Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanir rahim. Dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain dari Allah, yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Suratul Al-Baqarah, Ayatul Kursi, surah yang kedua, ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang tetap hidup, yang kekal selamanya mentadbir sekalian makhluknya, yang tidak mengantuk usahkan tidur, yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tiada siapa yang dapat memberi syafaat pertolongan di sisinya melainkan dengan izinnya, yang mengetahui apa yang ada di hadapan dan apa yang ada di belakang, sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari kandungan ilmu Allah, melainkan apa yang Allah kehendaki memberitahu kepadanya. Luas kursi Allah, ilmunya dan kekuasaannya meliputi langit dan bumi, dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara keduanya. Dan Dialah yang maha tinggi darjat kemuliaannya, lagi maha besar kekuasaannya. Suratul Al-Ghafir, surah ke-40, ayat ke-44. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidhu amri ila Allah. Innallaha basirum bil ibad. Kelak kalian akan ingat bila kalian menyaksikan azab dengan mata kalian sendiri kepada apa yang kukatakan kepada kalian, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Ia mengatakan demikian ketika mereka mengancamnya jika ia menentang agama mereka. Suratul At-Talaq, surah ke-65, ayat kedua
Dan ayat ketiga. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Kemudian apabila mereka hampir habis tempoh iddahnya, maka bolehlah kamu berpegang dengan cara yang baik. Dan adakanlah 2 orang saksi yang adil di antara kamu semasa kamu merujuk atau melepaskannya. Dan hendaklah kamu yang menjadi saksi menyempurnakan persaksian itu kerana Allah semata-mata. Dan hukum-hukum yang tersebut diberi peringatan dan pengajaran kepada sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkannya, serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Dan ingatlah, sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlaku tiap-tiap sesuatu. Suratul Fath, surah ke-48, ayat 1, 2 dan 3. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran 'aziza. Sesungguhnya kami telah membuka bagi perjuanganmu, wahai Muhammad, satu jalan kemenangan yang jelas nyata. Kemenangan yang dengan sebabnya Allah mengampunkan salah dan silapmu yang telah lalu dan yang terkemudian, dan menyempurnakan niatnya kepadamu serta menambahkanmu hidayah ke jalan yang lurus dan mengembangkan Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya. Dan dengan sebabnya Allah memberikanmu pertolongan untuk mencapai kejayaan dengan sepenuh-penuhnya dan sehandal-handal pertolongan yang tidak ada bandingannya. Surah Al-Isra, surah ke-17, ayat ke-70. Walaqad karamna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam dan kami telah beri mereka menggunakan berbagai kenderaan di darat dan di laut. Dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik, serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya
atas banyak makhluk yang telah kami ciptakan. Suratul Al-Isra, surah ke-17, ayat yang ke-6. Summa radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum aktsara nafira. Kemudian, setelah kamu bertaubat, kami kembalikan kepada kamu kekuasaan untuk mengalahkan mereka, dan kami berikan kepada kamu dengan sebanyak-banyaknya harta kekayaan dan anak pinak, serta kami jadikan kamu yang lebih ramai pasukannya. Akhir kata, minumlah air yang berkualiti tinggi yang dihasilkan melalui mesin ionizer water yang betul dan ada sijil ISO 13485, dan gunalah alat berteknologi gelombang terahertz yang dapat membantu kesihatan roh dan jasad supaya tubuh badan sihat, kuat, cerdas, cergas, supaya dapat menambah amalan bekalan kita ke alam akhirat insya-Allah. Rujuk di bahagian keterangan. Semoga dengan perkongsian ilmu tersebut dapat memberi manfaat kepada anda semua. Insya-Allah kita bertemu di lain video pula akan datang. Terima kasih kepada semua sahabat YouTube Ilmu Rukun dan Asas.